Guess this Gen Z slang. Delulu. Tahu. Ampun, tak tahu. Apa tu maksudnya? Maksud dia delusional. 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 Alah, lebih 4 suku kata je. Apa masalahnya nak sebut full? FOMO. FOMO, rasa ketinggalan. Maksudnya rasa ketinggalan lah. Tapi FOMO tu, FOMO tu tak tahu apa benda. Maksud dia fear of missing out. Fear of missing out. Dia takut lah dia ketinggalan. Okay. SAS. SAS. SUS. Tak tahu lah. Zaman sebelum milenium dek. Jawapan dia suspicious. So apa ni, orang sebut ke dia teks? Dia sebut, memang ada Dia orang sebut. sebut SAS tu. Aku sas kau tak puasa lah. Aku sas kau tak puasa lah. Macam tu lah. Ya, ye. T. T. T minum. TEA. T. Apa? Tak tahu. Maksudnya? Maksud dia gossip. Serius lah. சீரியஸா சொல்லுங்க அது காமெடியாவே வந்துரும். Last one. Caught in 4K. Caught In in 4K. Caught in 4K. Terperangkap dalam 4K. Caught in 4K. Caught maksudnya kantoi. Yes. Kantoi. Maksudnya kantoi terang-terangan lah. Caught in 4K. Betul. Demi diri kamu dan demi rakyat.